Assalamualaikum. Terdapat beberapa tanda yang menunjukkan rumah kita berkemungkinan telah terkena gangguan jin. Tanda yang pertama adalah kita sering terdengar bunyi-bunyian yang pelik di rumah kita. Antaranya adalah seperti bunyi cakar, seperti cakaran di dinding, di pintu ataupun di tingkap. Dan yang kedua, berkemungkinan kita mendengar bunyi seperti barang dialih-alihkan ataupun barang dijatuhkan ataupun seperti dihempas. Satu lagi bunyi yang biasa orang dengar di rumah yang ada gangguan adalah bunyi seperti guli dijatuhkan. Tanda yang kedua pula, penghuni rumah tersebut sering ternampak lintasan ataupun kelibat. Kadang-kadang kelibat berwarna hitam, kadang-kadang boleh jadi kelibat ataupun lintasan berwarna putih. Tanda yang ketiga pula, suasana di dalam rumah tersebut tiba-tiba bertukar menjadi tidak harmoni. Kita sering berasa nak marah, sering rasa nak bergaduh dengan ahli keluarga yang lain apabila berada di dalam rumah tersebut. Tetapi apabila kita pergi keluar ke tempat lain, hubungan kita menjadi seperti biasa sahaja. Tanda yang keempat pula, tiba-tiba kita merasakan suasana seperti bahang ataupun panas di rumah tersebut. Sedangkan selama kita duduk di situ, kita tidak pernah rasakan rasa bahang yang seperti itu. Dan kadang-kadang rasa bahang dan panas itu berada pada tempat-tempat yang tertentu sahaja. Contohnya hanya di bilik sahaja ataupun di kawasan dapur sahaja. Dan tanda yang kelima pula, apabila kita memasak sesuatu hidangan ataupun masakan di rumah tersebut, kadang-kadang berlaku yang mana masakan yang kita masak itu cepat basi ataupun cepat rosak.